Kita dah berada dekat episod yang kedua. Kali ni kita buat lagi hardcore. Selamat datang guys. Excited betul muka masing-masing. Okey, sekarang ni kita dah berada dekat episod yang kedua. Yes. Okey, kali ni kita buat lagi hardcore. Kita ada 5 phone. 5 phone tu kita tahu dia tahan lasak. So kita nak uji lagi durability dia pada episod kali kedua ni, di mana kita akan bengkokkan dia. Sebab kalau kita tengok harian kita lah, mungkin ada masa Pidot pergi kedai makan. Dia masukkan phone dekat back pocket. Dia duduk order makan. Bila bangun, phone dah terkulai. Aku mana ada berat macam tu. Kita tak nak buat challenge macam tu. Kita nak buat benda yang lagi ekstrim dengan phone-phone korang. So, kita dah nampak phone-phone ni digantung dengan 2 kilo kettlebell. Biasa je kan? Tak ada bending. So, kita nak tambah lagi ekstrim. Sebab kita nak tahu phone korang ni tahan ke tak. Korang akan nampak ada 6 belon. Setiap belon dia mewakili 6 kilo beban. Korang kena pecahkan setiap belon ni. Dengan jarak 4.5 meter ni, kau cuba pecahkan. Setiap belon yang tak pecah, kita akan tambah 6 kilo tu kepada phone korang. Tekan satu, tolak. Okey. Alright, okey. Okey. Jap. Okey, ready? Aku buka ni. Okey. Okey, nanti kita lepas terus kira 10, okey? 3, 2, 1, lepas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Macam ni. Okey. Kau lah, kau judge lah. Kau cuba tengok. Ni ikut sikit. Okey. Yang ni macam tak bengkok sangat. Okey. Ni Tu bengkok tu. bengkok sikit. Ini pun sikit. Oh, semua bengkok sikit lah. Semua macam lebih kurang bengkok. Sama lah. Aku Ah, macam sama. bosan. Okay, kalau bosan, kita akan buat lagi berat daripada ni. Semua tu. Letak dulu kau ha. Masuk 4 kali tu. Aku tolong ni lah. Okey. Sekejap, mana tu? Okey. 3, 2, 1, lepas. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Dah lebih. Wiser Jaga kaki, jaga kaki. Cuba tengok kondisi phone anda. Oh. Okey. Dah hampir membentuk. Asyik, cuba try screen. Screen. Pasal tak? Bismillah. Oh, boleh lagi eh? Boleh lagi? Boleh. Boleh. Okey. Boleh. Aku tahan. Yang kedua siapa? Next. Afi. Ya, Afi. Pilih Afiq kan? Alright. Bismillah. Nanti ya. 1, Kau tolong buka. 3. Host tolong buka. Ya Allah, beratnya. Beratnya. Berat, sumpah berat. 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tolong ramai. Tolong. Dia berat bersambung. Ini bengkok tu lah. Dia macam smiley sikit lah.
Boleh lah screen function. Kena fashion. Okey lagi. Masalah. Tu fashion. Okey lagi. Okey. Next. Aku dulu. Nama Azmi ada tadi? Kau tak payah aku. Tak payah hutang tadi. Cepat Azmi. Okey, 3 angkat. Okey. 3 2 1 pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cepat. Dia dah mula senyum. Tapi tak adalah macam Afiq tadi. Melengkung tak? Melengkung lah kan? Ada lah. Tangan kau menggigil. Sebab berat. Berat. Kau berat tadi. Screen. Screen Oh, fashion. Fashion. Macam lagi. Fashion lagi. Not bad lah. Then, next. Pidot. Okey. Okey, terima kasih. Pidot macam tak sabar. Dia dah merajuk berdiri sebelah tiang. Alright, okey. Pidot. Yeah. 3 2 1. Tiga, dua, satu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuba tengok Screen terkeluar. Dah dekat bahagian sini, skrin dia dah terkeluar. Dah senyum. Fashion. Fashion. Skrin dekat. Boleh tak tapi user experience agak ganjil lah. Dia new experience lah. Dia nampak skrin nak terkeluar dekat bahagian sisi. Okey. Dia last. Okay, go first. Okey, aku tolong. Okey, 3 2 1. Oh, yang Allah berat. Okey, 3 2 1. Oh sini pun. Aku nak cari situ. Tapi aku takut. Takut bateri ke apa tadi. Aku nak tanya satu, bukan salah aku kan? Total loss. lah. Tunjuk sikit, mana tu kot skrin dia boleh buka? Kau biar betul. Tak boleh, memang tak boleh buat apa. Okay, kejap. Gila. Okay. Kau letak dalam ni, kau letak kan. Kenapa dia tak dalam tu lah? Sebab kita nak bawa dia ke tempat lebih selamat. Safety reason lah. Ya, betul. Oh, okey. Sayang juga kau kat aku kan. Dalam tu bateri. Kau bawa ke sana. Kita nilaikan selepas 40 kilo kan. Okey. Okey, dia ni Redmi dia ada senyum sikit, Vivo senyum lebar sikit. Lebar. Oppo ada senyum sikit. Senyum ada manis lah. Tapi tadi ada yang skrin terkopak. Siapa? Vivo. Vivo ni aku pusing. Dekat sini nampak. Skrin dia. Skrin dia ada terbuka sikit. Okey, 4 phone ni termasuk yang satu tadi yang kita dah kejarkan ke hospital. Tak boleh diselamatkan dah. Okey, yang tu dah memang total loss lah. Yang 4 ni kita boleh cakap masing-masing dia boleh survive lah 40 kilo. Tahan lah. Tahan lah. Dan still function. Motor bersih duk. Kecuali dia ubah sekali dia punya user experience. Okey, so far yang ada senyum, dua ni ada senyum, yang sana tu nampak steady sikit. Just nak tanya pendapat korang lah dengan test 40 kilo yang kita buat ni. Kalau ikutkan, semua smartphone ni actually memang tak lasak pun. Cuma yang sekarang ni kita test a true test yang mana tak berlaku pun dekat dunia luar. So tengok ada yang total loss. Tapi kalau ikutkan 3 smartphone yang aku boleh obviously aku boleh puji macam Honor, Redmi, Xiaomi ni dengan Oppo. Antara aku rasa yang sangat rapat lah. Dia macam kalau ada beza sikit-sikit je lah. Man. Okey, aku rasa fair lah, semua dah bagi pendapat masing-masing. Ni outro. So itu sajalah episod 2 kali ni. So kita jumpa lagi di episod yang terusnya. Tahan ke tak? Pada episod kali ini, kita nak tengok keupayaan kamera. Pikoi pusing! Apa ni? Aku tak nampak apa. Apa tu? Itu apa benda tu? Tak nampak.